Jom teman saya buat asam pedas ikan merah versi tidak pedas. Resepi ni sesuai untuk orang yang tak makan pedas macam saya. Ada pedas light-light jauh-jujur. Jom tengok resepi dia macam mana. Sediakan bahan kisar, buang kulit bawang putih, bawang merah juga. Lepas tu potong kasar. Resepi pernah tengok di caption bawah. Buang kulit dan potong kasar kunyit hidup dan halia. Tu masuk dalam blender. Ni tips dia nak bagi asam pedas tu tak pedas sangat. Resepi saya guna cili hidup dan cili kering juga. Ni cara saya. Ada merah besar tu kena buah biji dia. Barulah tak pedas. Tu potonglah. Masuk dalam blender. Next cili padi tu buah biji dan masuk dalam blender. Pula tak pedas hasil pedas tu. Masuk ke lada hitam, belacan bakar, masuk ke cili kering besar. Kering tu kena hok besar, jangan hok kecil-kecil pedas nyongik lah. Ni saya rendam dengan air panas bagi dia lembut sikit. Baru mudah nak blender. Masukkan separuh air dari bahar tu, tutup dan blender sampai lumat. Masukkan minyak secukupnya dan panaskan minyak. Bila minyak dah panas, masukkan bahan kisar dan juga serai yang diketuk. Kacau biar sebati dan masak sampai pecah minyak. Bila dah pecah minyak, kacau biar sebati dan masukkan bancuhan air asam jawa. Masak pula biar pecah minyak kali kedua. Bila dah pecah minyak, masukkan 1 liter air masak, bunga kantan, daun purut, bendi, garam kasar dan gula. Kalau tak cukup rasa nanti masuklah garam halus dan gula nanti. Lah. Kacau-kacau sikit. Masak sampai bendi tu lembut dan kuah tu biar separuh. Bila bendi dah lembut, masukkan ikan merah satu persatu dah. Okay, ni saya dah perak dengan garam. Kacau slow-slow. Lepas tu masuk ke daun kesuk. Secukupnya lah. Agak-agak lah. Kacau biar sebat slow-slow dan tutup kuali. Lepas tu biar ikan tu masuk lah. Okey, ikan dah masuk. Masukkan tomato. Masa ni kita rasa lah. Cukup ke tak rasa. Lu tak cukup, masuklah garam gula masa ni. Lepas tu kacau-kacau biar sebati. Okey, dan asam pedas ikan merah versi tidak pedas. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.